Selamat pagi. Assalamualaikum. Agak awal pagi ni. Sebab apa? Sebab aku nak bawa korang ikut sekali. Kita kena pergi. So aku nak pergi satu tempat. So kita kena gerak awal. Sekarang pukul 4.54. So kita kena sampai dekat KL Central secepat mungkin. Kita kena pergi ke KL Central sekarang sebab aku nak kena naik ETS. Tiket ETS aku pada jam 7.28. Ni first time tau aku nak naik ETS. So aku macam excited dan pada masa yang sama nervous. Kau faham tak? Macam kalau kita nak pergi masuk kerja baru, macam kita baru nak masuk sekolah, kau faham? Ada rasa yang macam tu. Macam ada kupu-kupu dalam perut tu. Sebab apa? Sebab macam aku tak pernah, ni first time aku. Jadi aku tak tahu sama ada aku nak kena ada dekat situ sejam sebelum ke, 2 jam sebelum ke, atau paling lambat berapa minit sebelum ke, aku tak tahu. Dekat tiket tu ada tulis at least 5 minit sebelum masa berlepas tu dia akan tutup gate. So maksudnya 5 minit sebelum tu aku dah wajib ada kat situ. Tapi dia tak tulis lah pukul berapa aku kena ada kat situ. Mungkin sejam sebelum boarding ke apa benda kan. Tapi tak apa, aku gerak sekarang juga. Sebab sekarang dah pukul 5-7 minit. Memang aku dah set dari semalam lagi. Pukul 4 bangun, lepas tu pun mandi, siap, bla 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 bla. Pukul 5 gerak dari rumah. So sekarang kita masih lagi mengikut jadual. On time lagi sekarang ni. Aku tak tahulah lagi kita sampai dekat Bangsa macam mana. Sebab aku nak parking kat Bangsa. Dan lagi aku ambil Grab ke apa ke untuk ke KL Central. Sebab kalau nak parking dekat KL Central, dekat New Central macam kopak mahal situ. Jadi kita drive dulu. Jadi kita tengok apa yang berlaku kat situ. Okay, so kita dah sampai office kawan-kawan. Park kat office supaya senang sikit. Sebab kat office free. Tak payahlah kita nak bayar parking kan. Lagi satu, parking dekat KL Central tu mahal. Lagi satu, safety juga apa semua kan. And then kat office ni, tak apalah, senang sikit kan. Cuma itulah, kena manjat parking. So sekarang pukul 5.30 kot, 5.33. Tapi aku rasa kita tak lewat. So tak payah rushing sangat lah. Aku nak settle buat keluar barang jap. Lepas tu jadi kita, aku tinggal nak ambil Bolt ke Grab, tapi ataupun jalan kaki. Sebab aku check train pukul 6 paling awal. Kita tengok macam mana. Weh, aku try order Bolt tapi tak ada driver accept. So aku takkan aku tunggu kan. So dia macam 2 kali 3 kali dia try search looking for driver, tapi tak ada driver yang accept. Ada driver tapi tak accept. So aku rasa baik aku jalan kaki dulu. Kalau aku sampai dekat LRT Bangsa lagi, mungkin LRT dah ada untuk operation, kita boleh naik LRT ke KL Central. Hopefully sempat lah. So dah solat subuh siap supaya senang sikit. So aku jenis pagi-pagi nak kena berak tau masalah. So dia dah solat subuh, kalau nak berak pun tak pening lah. Basically setakat ni okey lagi lah. Sekarang dah pukul 9.05 minit. Perjalanan lancar, tak adalah start ke lambat ke apa, semua memang on time lah. Pukul 7.20 tu terus gerak. Tapi aku macam okay. So daripada gerak cepat, maksudnya memang on time lah, memang punctual. Lepas tu start daripada KL tu aku dah start tertidur. So aku ngantuk gila. Awal buat ini pukul 4 tu bangun. Dan dia adalah stop ke beberapa tempat kat Sungai Buloh, dekat Tanjung Malim. So waktu dia stop tu kita bangun lah. So stop tu orang masuk kan, ada perempuan lain kan. Lepas tu dia dah sambung perjalanan semua okey lah. Actually aku rasa macam nak pergi cari makanan sebenarnya, macam lapar kan. Tapi kan tadi aku beli benda kan. Aku beli roti, aku beli Twiggies dengan air mineral. Tapi lalu dekat luar tadi waktu nak ke aku punya gerabak FA, kan nampak ada kafe, nampak macam ada jual-jual makanan lah. Cuma masalahnya kalau aku makan, kau faham tak, aku dah pagi-pagi kalau aku makan, lepas tu aku mesti nak berak. So aku nak cari toilet ada kat ujung gerabak ni. Cuma takkanlah aku nak berak dalam train ni kan. So aku macam tu lah, tak payah lagi lah. Aku tengok nak beli kopi, tapi minum kopi pagi, kau rasa pusing-pusing dalam perut aku je kan.
So awal tadi tak adalah penuh sangat. Ni dah penuh juga, dah ramai. Tadi macam banyak kosong. Aku pergi tempat yang tak sure je lagi sebelah ni akan ada orang ke tak. Setakat tak ada orang lah. Cuaca mendung tu okey lah, tak panas sangat kan. Tak tahu kau nampak ke tak ada toilet kat situ. Tu kat ujung tu ada toilet kat situ. Cuma nak kena berjalan ke sana. Sampai Arau, so tunggu mak aku ambil. Aku suruh mak aku ambil. Oh, aku tukar ini cakap bahasa utara. So, sampai Arau automatik tukar. Mak kami ambil. Oh, record tu ya. Record tu ya. Adik, adik ambil pacak ke? Ya, aku angkat kepala. Tu dia. Sat je, muka berlain lah. Muka lain pula. Itu muka lain, kan? Itu muka berlain sikit kan? Tak, muka awan, tak muka Pak Lang kata kacau. Dulu ada kedai makan kan, nama kedai Pak Wi. Dulu selalu lah bawa main makan tau ni. Lepas tu depan ni ada dulu gerai jual apa? Halua sirih. So sebab kita dah macam lapar juga. Sebab aku tak makan tadi dalam train kan. Nak makan dekat berak. So first stop kita kena dapat makan lah. Kita tengok. Apa nama tu? Dekat Kuala Boleh lah. First kita cari makan tu. Kita ambil yang biasa-biasa lah. Daging, sayur, ambil sotong. Makan tu apa nak lalu. Ambil sikit-sikit. Ni mak kami punya. Lepas tu kita ambil ikan bakar lah. Ikan bakar paling pun yang heran. Kat pasal kalau kuning. Okey korang, kita dah sampai dekat hotel, alhamdulillah. So tadi dalam perjalanan perjalanan lancar, cuaca pun okey. So naik ferry dari Kuala Perlis tadi lebih kurang jam 2.30. So aku sampai pun lebih kurang 3.30. Lebih kurang lah, tak sampai 3.30. Sebelum 3.30 tadi. So dalam 45 minit ke sejam lebih kurang macam tu lah, macam biasa. And then bila dah sampai tadi, aku terus keluar order Grab. Grab aku dapat taxi van tu. So memang terkesan lah orang-orang Grab pun bila minyak naik lah apa semua ni kan. Walaupun dia bawa taxi van tu, tapi dia dah tak boleh nak buka yang tunggu passenger ramai baru gerak tu, sebab orang pun tak ramai sangat. So dia walaupun seorang dia hantar kat tadi. Aku naik dari Jeti Kuah ke hotel ni dekat Pantai Cenang, tak jauh pun dengan tak jauh apa, jauh gak lah, agak sejam gak lah. Hotel ni tak adalah mewah pun, dia macam just nice lah untuk kita nak tidur satu malam okey lah kan. Dan dia punya harga pun okey je, walaupun Pong cakap dia punya review tu tak adalah biru sangat. Adalah part yang merah sikit, tapi okey je, aku tak kisah sangat pun sebab satu malam ni pun. And then tingkap dia aku saja tak buka langsung ni sebab dia tak menghadap pantai pun. Kalau buka sikit mata, so aku tak payah buka. Tapi pantai kat belakang ni, so dekat je kalau aku nak ke pantai sebenarnya, kat sebelah ni je, tak payah nak jalan jauh sebab memang betul-betul dia dekat berdepan dengan pantai hotel ni. And then situasi bilik dia macam kau boleh tengok lah, dia macam hotel lama sikit, ada kayu-kayu sikit, tapi okey lah. Nak buat tour ke tak payah kot kan. Tapi kau boleh nampak kat sini ada katil, situ ada toilet, ada cermin, lepas tu kat sini ada TV. Nampak TV? Tak nampak. Tapi ada TV kat situ. And then dia punya toilet bersih lah. Ni dia punya almari. So basically dia punya, and then kalau kau boleh tengok kat sini adalah set macam tempat duduk macam tu. Kalau kita nak rehat ke apa boleh kat sini. Kalau kau nak buat kerja, kau boleh buat kerja kat sini. Sini ada meja dan juga kerusi. TV lagi buka. And then katil dia ada towel. Nak test. Oh aku nampak ni kotor weh. Kotor. Nampak? Nampak? Tapi tak apalah, sebab aku pun bukanlah jenis yang macam terlalu cerewet sangat. Okey lah, setakat kotor-kotor sikit macam ni, peduli apa kan. Nak test katil. Mari tengok. Manalah tahu katil hotel murah ni sebenarnya lagi sedap. Okey kawan-kawan, mari kita test. 1, 2.
Allah. Nampak macam empuk, tapi sebenarnya tak empuk kawan-kawan. Macam belakang aku macam crack je. Tapi okey, tak adalah teruk gila. Tak adalah rasa sampai senipis macam Toto, tak adalah. Tapi still okey lah. So alah okey je, tak ada hal lah. Apalah sangat kan. So sekarang dah masuk waktu asar. Aku jamak lah Zuhur dengan asar. Then nak rehat kejap. Sekejap lagi baru kita keluar lilau ke, pergi pantai ke mana kan. Sebab belakang ni pantai dekat. And then aku ambil sekali dengan breakfast juga. Sebab esok pagi senang sikit aku tak adalah nak kena beli lauk cari breakfast ke apa sebab dah ada breakfast kan. Tapi sebenarnya ada je kawasan jual-jual breakfast kat area sini. Sebab sebelum ni pun kalau aku datang duduk area sini pun ada je kedai yang aku pergi breakfast. So kita tengoklah kat mana. Yang penting kawan-kawan kita kena minum air banyak-banyak sebab panas kat luar tu. Takut nanti kita dehydrated. Kalau dehydrated nanti boleh demam. Demam boleh apa? Boleh tolak ansur lagi. Kalau ni tonsil pengsan. Tapi aku bawa jugalah ubat tonsil tu. Manalah tahu jadi apa-apa kan. Aku rasa bawa. Aku rasa bawa kot. Sebab pagi tadi aku rasa aku masukkan kat dalam aku punya backpack. Harap-harap ada lah. Ada tak? Ada kot. Okay, sekarang aku nak rehat jap. Solat, rehat, berak, mandi. Okay, korang sekarang dah pukul 8:04. So aku keluar untuk cari makan ke apa kejap. Rupanya si Hafiz pun dah sampai kat sini. So tak adalah aku berseorangan rupanya. Tapi dia tak nak beritahu dia duduk kat hotel mana. Aku ajar. Ada tu. So aku nak pergi cari makan-makan dekat area Pantai Cenang ni. Sebab hotel aku dekat area pantai ni. So lagi senang lah untuk nak pergi cari tempat makan. Tempat yang aku pernah makan ni apa semua senang sikit. Sebab aku dah tahu sedap kan harga dia macam mana kan. So aku rasa kita pergi kat area tempat yang aku selalu makan tu lah. Dia tak jauh dengan tempat orang main-main api. Pertunjukan api tu ada tak pertunjukan api malam ni tak tahu lah. Kita pergi tengok dulu. Kalau ada. Okey tak? Terang ni. Ya tu kan. Cuma malam ni aku malas nak bawa mikrofon clip. Sebab aku pakai je mikrofon yang dekat sini, dekat atas ni. So harap-harap korang dengar lah suara ni. Oh, lepas tu kita punya shot tak berapa nak wide sangat. Sebab aku punya lens yang wide tu jahanam lagi sekali. So aku tak boleh nak pasang. Aku boleh pasang tapi dia tak detect. So dia tak boleh nak connect dengan aku punya kamera. So aku terpaksa lah pakai kit lens yang ada ni. So lens yang original ni tak wide sangat pun. Boleh lah setakat nak ambil video macam ni okey lah. Tapi okey je ni. Tak cukup tinggi kawan-kawan aku. Sebab aku tak bawa tripod yang tinggi sikit. Tak bawa tripod kecil ni. Tapi okey lah. Ni pun aku dah tindih-tindih dengan wallet, dengan phone, dengan MagSafe. Semua aku dah tindih. Setakat ni je yang boleh mampu. Okey lah. Yang penting nampak kan. So aku dah order makanan. Aku lepak dekat Bamboo Cenang. Bamboo Cenang aku dah pernah lepak lah sebelum ni. Memang makanan sedap sini. Lepas tu harga pun okey. So aku lepak kat sini lagi. Sebab ni aku dah tahu dah makanan kat sini macam mana kan. So harga dia aku order kailan ikan masin satu, aku order tom yam ayam satu, nasi putih, telur dadah, teh ais. Harga dia RM36. Nampak tak? Nampak lah kot harga dia macam sedikit naik lah. Sebab semua benda naik kot Tapi tak apalah. Sebab kat sini pun dia punya vibe dan suasana tu best. So aku okey je. Dekat dengan tempat orang main api tu. So dia punya kemeriahan tu lain macam sikit lah. Cerah sikit kan. Kat tempat lain macam ada yang gelap-gelap sikit. Tak apa nak senang sikit makan kalau gelap kan. So sekarang kita tengah tunggu makanan. Aku dah WhatsApp dekat si Hafiz tadi. Aku cakap dia kalau kau datang sini. Sebab aku kat sini aku dah order makanan. So tak tahulah. Sebab tadi tak reply message aku. Aku rasa tidur kot ni. Aku rasa tidur. Aku tak tahu dia hotel mana. Sebab tak nak bagi tahu. So sama-sama lah kita tengok. Kalau dia datang okey, kalau dia tak datang tak apa lah. Jadi kita boleh lepak kopi-kopi ke apa. Jadi aku ajak dia lepak kopi ke apa kan. Tak tahu kau nampak ke tak. Tapi dekat tempat api tu main kat belakang tu tak jauh dari sini. So macam memang meriah lah kat situ cerita dia kan. So orang tengah main api. Kat sini kat kedai ni pun taklah ramai gila orang. So macam tak adalah aku segan sangat nak record video. Cuma aku ambil meja yang tak dekat dengan orang sangat kan. So macam masih ada rasa malu tu sikit. Walaupun macam muka tak malu sangat, dia sebenarnya malu. Macam mana? Mungkin sebab aku dah lama tak vlogging kot. Aku rasa kot sebab bila dah lama tak vlogging, dia akan rasa macam kekok sikit bila kita nak record video depan orang ramai macam ni. Lepas tu nak cakap-cakap depan kamera macam ni, so orang macam apa macam tu. Tapi aku rasa orang tak ambil kisah, tak ambil pot pun kan. Macam kita tengok orang record, macam kita pun tak ambil pot ke ada orang ambil pot? Tak ada kot tak ada kot. Aku pun je kot paranoid. Boleh tak aku je kot paranoid. Aku ada nasi putih. Lepas tu ni ada tom yam ayam.
Tom Yum dia sedap hari tu sedap tak tahulah kali ni macam mana kan. Harap sedap, colour dia sedap je. Kailan ikan masin dengan telur dadah. Masih sedap. So, alhamdulillah settle makan, dah kenyang lah. Ni aku kat depan Cenang Mall. Macam tak tahu lepak apa. Tapi kalau dapat cik kopi dah sedap kan. Dan kat belakang aku ada Zeus. Dia aku pergi beli kat Zeus kot jadi kot. Tapi aku cari kan aku ada kedai kopi yang lokal punya kedai kopi kan. Tapi sebelum ni pun kan aku try cari juga kan. Dia macam ada tapi macam tak tertarik untuk kita pergi masuk try. Tak tahu lah pokok dah ada lagi yang lain-lain yang baru muncul lagi kan. Tapi sekarang pun dah pukul 9, dah pukul 9 aku rasa kot. So tadi baru lepas azan Isyak, takkanlah kedai tutup awal sangat. Tapi kalau macam tak ada, aku rasa kita lepak dekat Zeus lah. Boleh dapat kopi pun okey kan. Tapi macam barai kat ni sebenarnya kalau balik untuk tidur pun sebenarnya okey je. Sebab aku macam dah macam barai ngantuk apa semua juga. Bukan ngantuk gila-gila, macam ngantuk sikit-sikit dah start ngantuk lah. Tak ada yang menarik. Tapi tak apa sebab kita pun 2-3 hari kat sini kan. Boleh je kita cari waktu hari lain nanti kan. So ini kita masuk kat Zeus lah. Next kita pergi blur berkuap. Next kita pergi 7-Eleven beli air dengan beli benda untuk kunyah lagi. Dah minum kopi pun kunyah lagi. Pergi 7-Eleven jap. 7-Eleven depan ni, depan Zeus ni. So beli air mineral. Tadi air mineral ada lagi kat bilik sebenarnya. Aku ada beli waktu sebelum naik train tadi, ada lagi sikit. Lepas tu dekat bilik pun memang ada 2 botol air mineral. Tapi sebab aku kuat minum air, kita kena beli tambah lagi. Biar banyak dah apa. Minum air banyak biar tak dehydrated. Tu yang paling penting. Sekarang cuaca tengah panas kat sini. Kau nak dehydrated, lepas tu demam. Lepas tu semua benda tak best. Kau tak boleh nak bercuti dengan gembira kan. Make sure kita tak demam. Okay? Okay lah korang, aku dah sampai kat bilik. So aku rasa kita tutup vlog ni hari ni kat sini je dulu. Esok kita sambung untuk next aktiviti. Esok aktiviti dia adalah kena tengok apa. Yang penting kita ada tetamu-tetamu lain yang ramai lagi. Kita akan ada tetamu rombongan. Rombongan. So nanti esok aku tak akan berkeseorangan lagi, jangan risau. Kita akan beramai-ramai. So thank you so much yang tengok pada awal tadi. Daripada pukul 4 pagi tadi, daripada aku bangun tadi tu sampai aku gerak naik ETS, naik LRT mula aku drive, lepas tu naik LRT, lepas tu naik ETS, lepas tu dah naik ETS mak aku datang ambil, lepas tu hantar kat JT, aku naik ferry pula, lepas tu aku naik Grab, daripada naik Grab aku dah sampai hotel. So kepada yang masih tengok pada awal tu, thank you so much. Nanti kita sambung untuk next vlog. Bye, jumpa esok. Bye.